Dia kata, kenapa kita tak ikut akidah Nabi? Kita ikut akidah Asy'ari. Ramai orang tanya lagu tu. Hak bodoh-bodoh tu kena. Hak jenis tak makan nasi, dia makan ubi kayu saja. Kena. Ya sungguh, bapa kita ikut Asy'ari, bapa tak ikut Nabi. Memang orang bodoh makanan orang cerdik. Nampak? Okey? Akidah Asy'ari tak ada. Yang ada Imam Asy'ari membukukan akidah Nabi. Itu ada. Faham? Jadi orang panggil akidah Asy'ari atau akidah Asy'ariyah kerana dia yang susung. Bukan akidah dia. Faham lagi? Sama macam Sahih Bukhari, hadis Bukhari. Kenapa orang tak panggil hadis Nabi? Apa orang panggil hadis Bukhari? Acik jawab. Sebab Imam Bukhari yang susung, maka orang panggil hadis Bukhari. Faham? Hadis Nabi tau. Hadis Nabi itu. Jadi Tok Guru habis baca kitab, Tok Guru kata mana? Minggu depan kita mula kitab baru. Anak kitab apa? Minggu depan kita baca hadis Bukhari. Tafsir apa? Tafsir. Kita nak hadis Nabi. Bapa tanya balik, demo minum ketung. Hadis Bukhari itu hadis Nabi ya. Tapi orang panggil hadis Bukhari sebab Imam Bukhari susung. Pada orang panggil hadis Abu Daud, hadis Tirmizi, hadis Nasa'i, hadis Ibnu Hibban, hadis Darul Qutni, hadis macam-macam Baihaqi, atas penyusung. Semua hadis Nabi. Jangan buat bodoh ngak.